Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, jom Abi nak kongsikan macam mana cara kita nak buat facing untuk baju kebaya. Kebaya ke, blouse ke, apa-apa sahaja baju pun boleh kita buat. Okay, baik. So, sekarang ni jom Abi nak tunjuk. So, yang ni untuk bahagian hadapan dulu. Okay, yang ni kertas gam. Kita pakai yang sederhana keras Okey. Okey, baik, jom. Ambil kita punya baju ni. So kita lipat lah elok-elok macam ni. Okey. Lipat macam ni. Okey, kemudian letak bagi dia sama elok dekat bawah ni. Okey, macam tu. Ratakan dia, gosok dia. Okey. So kalau sebelum ni ada sahabat-sahabat kita tanya kan, kalau beli pola, ada tak dia punya untuk facing leher? Tak payah lah, tak payah. Memang kita tak sediakan pun. Tapi kita ajak cara macam mana nak buat dia. Okay, kalau rasa macam takut dia tak lurus ke apa, garis saja begitu kan, mudah. Okay, lepas tu yang ni, tengok bucu ni bagi dia duduk rapat-rapat elok-elok. Okay, so kita lorek aja dia. Ikut saja leher tu. So dia memang mudah lah sangat. Mudah sangat-sangat. Okay, dia kena cuba. Lagu tu. Okay. So bila dah siap, dia jadi macam tu. Okay. Baik, so yang ni dia punya lebar ni, anggaran dia ikut ikut pada kita. Kalau kata Abi ni, Abi tak maulah dia macam tebal sangat ke kan, lebar sangat ke. So Abi buat 2 inci lah. So Abi buat 2 inci. Nampak tak bawah ni? Garis je terus gitu. Senang. Okay, lepas tu pegang elok-elok. Gunting. Gunting bahagian luar saja dulu. Gunting bahagian luar saja. Yang bahagian dalam ni jangan gunting lagi. Jangan gunting lagi. Kita nak kena gosok dia dulu. Lepas tu baru kita gunting. Okay? Faham kan? Okay, so siap macam ni. Lepas tu kita terus ambil bahagian belakang. Terus ambil bahagian belakang. So bahagian belakang ni bahagian belakang. So yang ni dia serlum. Serlum sahaja, dia tak ada zip, tak ada apa. Okey, tapi kena pastikan lubang leher tu dia muat kepala nah. Dia kena muat kepala. Okey. Okey, baik. So kita letak sama juga, letak bahagian kat tepi macam ni. Okey, macam ni. Bagi dia sama macam tu. Okey, ni nampak tak? Jangan bagi terlebih walaupun sedikit. Sebab dia akan mengganggu proses kita nak jahit. Okey. Baik. So yang ni nampak tu. Potong dia macam tu. Lagu tu. Okey, untuk bahagian leher dia, yang ni bukan pasal apa tau. Kita boleh je. Kalau kita dah lama menjahit, macam otai-otai, dia dah boleh kawal kepanasan seterika tu. So dia tak ada masalah dia nak gunting terus. Okay, yang ni kita risau kepada newbie kita kan. Sat lagi, orang kata apa? Dia tak kawal api tu dengan elok. Dia mengecut. Nak menjahitnya sat lagi susah. Okay, yang ni untuk lebar ni kita ambil balik. Kita punya ni. Letak dalam tu. So kita dapat lah. Okay. So dia punya tu kat situ. Okay. Baik. Dia ada 2 tau. Kalau kita nak bagi cantik, tak mau bagi nampak masa kita sangkut nanti. So kita boleh buat 4,5 inci dah. Kita boleh buat 4,5 inci. So bila kita buat 4,5 inci ni, dia lebar kat sini. Masa kita sangkut baju tu nanti, so dia jadi cantik je. Dia tak ada lah nampak kesan jahit tepi ke apakah. Okey, baik. So tu salah satu. Dan satu lagi, yang ni sesuai untuk baju pelanggan kita kan. Untuk baju contoh kita buat ready made jual ke macam tu. Tapi dengar tapi kalau Abi tak suka lebar-lebar. Abi tak suka lebar-lebar. Nak abang bagi. Kalau untuk kekemasan, untuk nak bagi nampak cantik, dia sesuai.
Tapi kalau untuk nak bagi selesa tengkuk belakang kita ni, buat 2 inci cukup. Okey, faham kan? Okey, baik. Okey, baik. So, sekarang ni kita nak gosok kertas gam tadi kan, dekat kain ni Okey. Okey. So, masa ni jagalah kepanasan setrika tu agar orang kata apa, kertas gam kita ni dia tak kedut. Kalau dia kedut, memang kita kena buat semula. Okey. Sudah siap. Dan ni kita potong dia dulu. Okay. So yang ni mudah lah. Tapi kita kena ada kertas gam dan mesin jahit tepi lah. Sebab kan kita kat tepi dia ni kita nak kena jahit tepi. Okay, so yang ni baju kebaya leher V. Okay, lepas tu kita gosok sikit lagi kat luar. Sebab kita nak pastikan bagi dia melekat betul-betul. Bagi dia melekat betul-betul. Lepas tu ni kita buat macam ni. Macam ni. Ni kita tekan sikit je. Okay. Lepas tu ni bahagian depan tau. Lepas tu kita potong dia. Bismillahirrahmanirrahim. Potong je ikut yang kita lorek ataupun lukis tu. Okay, so siap bahagian depan. So kita terus buat bahagian belakang. Okay. Untuk bahagian belakang pun sama juga kaedahnya. Macam tadi juga. Gosok bagi dia melekat betul-betul. Lepas tu kita potong. Lepas tu kita dah siap buat facing ni. Kita kena jahit dulu jahit tepi. Okay, sudah siap macam ni. Macam biasa, lipat macam tu. Lepas tu kita potong. Okay, so siap lah kita punya facing. Ni bahagian belakang, ni bahagian depan. Okay, Nabi nak ambil baju dia. Kita tengok So yang ni sekali lagi kita nak pi jahit dia. So yang ni bahagian depan ni. So kita nak letak facing dia tau ni. Ni facing bahagian depan. Okay. So dia akan sama elok lah. Lepas tu yang ni facing bahagian belakang. Okay. Mana zipnya? Okay. So untuk baju ni kita tak letak zip. Kita hanya letak facing. Okay. Okay, baik. Jom kita pergi jahit dia pula.